Yang berhormat dari kawasan Titi Serong untuk memulakan perbahasan. Dipersilakan. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Segala puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta dan pentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perak, Yang Berhormat Ketua Berbangkang, Yang Berhormat Barisan Esko Kerajaan, rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat, pegawai-pegawai kerajaan, petugas-petugas media dan sidang hadirin di dalam Dewan dan di atas talian yang saya hormati sekalian. Sebelum meneruskan perbahasan, Titi Serong ingin mengambil kesempatan merafak sembah, menjunjung kasih, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak yang telah menyempurnakan titah diraja bersempena istiadat pembukaan rasmi tahun keempat baru-baru ini. Di mana Speaker, dunia sedang menghadapi cabaran krisis global yang membawa kepada kesan rantaian di mana Malaysia turut terkena tempiasnya. Perkara ini berlaku ketika negeri Perak sedang berada dalam landasan ke arah Perak Sejahtera 2030. Dengan realiti yang berlaku pada hari ini sudah pasti menuntut perjalanan ke arah menjayakan gagasan besar ini, iaitu Perak Sejahtera 2030, perlu diurus dengan baik. Perak Sejahtera 2030 yang menjadi gagasan Yang Amat Berhormat Menteri Besar mestilah bergerak dengan prinsip ketulusan, kemahiran, kecaknaan seperti yang dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Kita tidak mahu Perak Sejahtera 2030 menjadi sekadar slogan retorik yang tidak membumi seperti janji angkat sumpah. Seperti janji angkat sumpah jadi kerajaan hari ini, esok harga minyak turun. Contoh yang sudah menjadi bahan jenaka rakyat seluruh generasi. Justru itu, kerajaan negeri wajib melaksanakan tata kelola pentadbiran yang baik, pengurusan sumber negeri yang efisien serta memahami aspirasi rakyat agar kerajaan benar-benar bergerak dengan berpijak di bumi yang nyata, bukannya atas angan-angan makjenin yang tidak realistik dengan hakikat sebenar kehidupan rakyat. Timbalan Speaker, kita sebenarnya sedang menyaksikan defisit keyakinan rakyat di negeri Perak terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan akibat daripada kelemahan tata kelola yang memberi beban dan kesan kerugian langsung kepada rakyat. Saya tidak berhajat untuk berhujah tentang isu harga minyak yang telah dibahaskan ramai oleh ahli-ahli dewan yang lain. Rakyat tidak menolak adanya peningkatan kos, namun yang menghairankan rakyat adalah kenaikan yang menggila. Terima kasih Speaker, saya ingin membawa perhatian Dewan Yang Mulia ini kepada isu tata kelola kerajaan negeri yang dilihat lemah sehingga menyebabkan rakyat menanggung kerugian. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, hari ini sekali lagi warga pesawah kami di Krian, terutamanya di Kopaman A, Don Titi Serong, menghadapi sekali lagi kekecewaan dan bebanan akibat daripada isu penyelenggaraan saliran yang terkendala. Beberapa tahun yang lepas, mereka diuji dengan isu tanah jerlus. Musim yang lepas, mereka diuji dengan pemotongan yang tak masuk akal oleh kartel-kartel. Tiba-tiba musim ini datang pula ujian penyelenggaraan pula. Kalau dulu isu bencana, bolehlah kita katakan, kalau dulu isu jerlus, boleh kita katakan itu isu bencana. Dah Allah nak bagi, nak buat macam mana? Tetapi kalau melibatkan isu penyelenggaraan ini, bagaimana? Ini semua tertumpu kepada masalah berkaitan dengan tata kelola pengurusan. Apabila kita mengkaji, saya turun di lapangan, bertanya kepada para pesawah, saya berjumpa dengan para agensi. Rupa-rupanya
Timbalan Speaker, bila kita turun dan lihat kenapa berlaku kelewatan, kenapa tak diselenggara sepatutnya dalam jadual kena selenggara. Rupa-rupanya Timbalan Speaker, Dewan Yang Mulia, kerana disebabkan kelewatan pihak kerajaan untuk melatih syarikat konsesi yang telah pun tamat tempohnya pada awal masa yang lalu. Kita dah putuskan dalam bajet 2020 yang lalu ada kenaikan itu dan ini. Jadual ni sepatutnya diselenggara, tiba-tiba tak boleh diselenggara disebabkan syarikat konsesi tamat. Tak tahu ke tamat? Takkan tak tahu perkara sebesar ini? Inilah yang saya katakan tadi, kita gah bercakap Perak Sejahtera 2030 yang berbaki 4 tahun lagi. Tetapi kerajaan masih gagal untuk menguruskan perkara sekecil ini untuk rakyat, sedangkan peruntukannya telah pun diluluskan dalam bajet. Kesannya, apakah kesannya? Saya mohon maaf, hari ini agak emosional. Mengenangkan nasib mereka yang di luar sana. Kita pada hari ini, sama ada selenggara ataupun tidak, syarikat konsesi nak latih tahun depan ke ataupun tidak, kita dapat gaji bulan. Mereka, Timbalan Speaker, kesan yang pertama saya ambil, yang pertama kesian kepada kaki tangan kerajaan, JPS, AIDA, Pertanian, semua yang ada di belakang saya, depan saya ni. Rakyat dah tak tahu dah mereka nak tuding jari kepada siapa. Semua mereka tunjuk, semua kena maki hamun. Kesian kaki tangan JPS, AIDA terutamanya. Mereka cakap kat saya, YB kami tak boleh nak buat apa YB. Syarikat konsesi tak dilantik lagi. Rakyat pesawah kita di luar sana tak faham. Ini yang pertama. Yang kedua, Titik Serong minta celah sikit lah pasal isu padi ni, boleh lah? boleh. Boleh lah. Bagi sikit. Terima kasih. Timbalan yang di-Pertua menentuh tentang tata kelola ni. Kita mencadangkan kepada kerajaan untuk membuat penambahbaikan, improve tempat yang sedia ada, menambah keluaran, pengairan, perataran, perkapuran dan sebagainya. Tapi apa yang dibangkitkan lagi, pengalaman kita di sana, nak maintain yang dah ada pun gagal. Macam kata di semalam, kan? Kita dulu tak ada masalah, pengairan tu, parit tu dah ada situ dia. Patut dia buat pengairan tu, tapi di parit tu tak pernah ada selenggara. Di bahagian tiang, kita pergi tengok itu, rumput penuh. Bila pesawah ni pergi tanya dekat anilah pasal apa, dia kata tak ada bajet. Takkan tak foresee benda ni? Setuju ke apa ni Titik Serong? Ya, setuju. Lokasi yang awak ketubakan turun tu pun saya turun. Dia di dalam Dun Titik Serong. Baik, saya sambung. Ini kesan yang pertama, kesian kepada kaki tangan kerajaan. Dia pun cakap kat saya, YB kami pun dah takut nak turun dah jumpa pesawah. Tetapi oleh kerana tanggungjawab, mereka terpaksa turun. Tak ada telinga. Tak ada maki. Yang kedua, kesan dia mestilah adalah kepada para pesawah itu sendiri. Untuk makluman, Dewan Yang Mulia, tahu ataupun tidak pihak kerajaan, kami di Dun Titik Serong lah terutamanya, sekarang ni kami perlukan air. Pesawah-pesawah kita terpaksa bergotong royong cuci parit sendiri. Sepatutnya itu ada dalam bajet diselenggara oleh pihak agensi. Tetapi tak dapat laksana disebabkan kelewatan, kecuaian, itu saya tak tahulah. Mereka turun sendiri. Inilah nasib mereka. Kadang-kadang saya pun takut nak turun nak jumpa mereka. Saya harap pihak kerajaan, terutamanya yang Muhammad Esko boleh turun sendiri, biar yang Muhammad Esko pula lah kena maki, senang. Oleh itu, saya gesar pihak kerajaan, segerakan peruntukan, carilah cara macam mana pun segerakan penyelenggaraan ini, walaupun di Kopaman A ni agak dah lambat, benih dah tabak, benih dah serak kering, berisiko untuk rosak. Yang parit buang pula penuh dengan keladi, ayak nak lalu tak boleh. Benih dah lama adalah ayak, risiko mati. Tak apalah di Kopaman A begitu. Kita takut nanti berlaku pula di Kopaman B, C, Dun Kuala Kurau, Dun Alor Pungsu dan sebagainya, sampailah di Selinsing. Kopaman apa? G ke? H ke?
kita takut. Maka segeralah, saya tak tahu bagaimana, pihak kerajaan usahalah bagaimanapun. Dan yang seterusnya saya gesa agar ada insentif tambahan kepada para pesawah yang terlibat, yang telah pun rugi. Ni yang turun dalam cuci parit tadi ni. Pihak kerajaan kena turun, santuni mereka. Mereka keluar modal sendiri, tenaga sendiri, demi sesuap nasib mereka. Di mana speaker? Yang kedua, Kerajaan Negeri Perak perlu berhati-hati dalam mengurus sumber kewangan yang menjadi amanah rakyat. Saya ingin menyinggung satu program di bawah PAFA, iaitu Liga Perak Sejahtera Interparlimen, Piala Menteri Besar Perak, yang dilihat seolah-olah ada unsur penyalahgunaan dana rakyat untuk program parti politik. Kalau dulu, pembangkang dululah, dia berkata sakau. Tetapi saya tak sangguplah cakap macam tu. Secara umumnya program ini dijalankan saban tahun dah di bawah program pembangunan bola sepak yang diuruskan oleh PAFA, melibatkan penyertaan persatuan-persatuan bola sepak daerah-daerah bagi munculkan bakat baru dalam bola sepak. Program yang baik, wajar disokong dan diperkasa. Saya setuju 100%. Malangnya, penganjuran tahun ini dibuat dengan kerjasama pemuda UMNO Perak. Pasukan-pasukan yang dihantar adalah pasukan pemuda UMNO Perak. Ia disahkan oleh laporan media yang disiarkan oleh Esro Awani, di mana Presiden PAFA sendiri mengatakan kejohanan ini dianjurkan bersama pemuda UMNO Perak. Katanya di Majlis Pelancaran Liga Bola Sepak di Hotel Casuarina. Ini dia. Tuan-tuan boleh akses, masih ada. Kemudian, bukan itu sahaja, logo Liga Perak Sejahtera ada ditulis pemuda UMNO. Logo PAFA ada logo pemuda UMNO, diletak seiring di dalam logo Liga Perak Sejahtera. Bahkan hampir semua carian yang dibuat memaparkan logo pasukan yang bertanding juga ada ditulis pemuda UMNO, logo UMNO. Ni saya tunjuk ke contoh. Banyak dengan saya ni. Ni logo Liga Perak Sejahtera, ni logo dia, ni logo pemuda UMNO. Liga Perak Sejahtera ni bukan milik UMNO. Ni satu. Ni Srekom. Banyak saya nak sebut satu-satu ni. Habis masa sini je nanti. Ni semi final. Ipoh Timur ada logo UMNO, ada logo Perak Sejahtera. Tambun ada logo UMNO, tak apalah Tambun. Yang Mak Manjoy masuk semi final. Yang saya pelik lagi, Parit Buntang tak ada pun masuk. Mana? Saya tak tahulah. Nanti boleh beritahu kat saya Parit Buntang menang tidak, saya tak tahu. Saya duk cari tak jumpa. Kalau saya main, insya-Allah lah masuk semi final lawan dengan Manjoy tu. Baik, saya sambung. Kita tak ada masalah jika orang UMNO nak pegang persatuan-persatuan. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia seolah-olah disalahguna untuk kepentingan sempit parti politik. Apatah lagi jika menggunakan dana kerajaan negeri hasil kutipan cukai-cukai rakyat. Persoalannya, adakah ini bentuk tata kelola yang baik dari kerajaan ketika kita sedang menuju ke arah Perak Sejahtera 2030? Apa yang dilihat oleh kami rakyat, ia adalah tata kelola yang tidak amanah dan juga tidak profesional. Saya ingin mengesahkan, saya nak bertanya, berapakah jumlah kewangan kerajaan negeri yang digunakan untuk program ini? Kerana ada laporan media mengatakan sebanyak 2 juta. Ada? Banyak di sini ni saya dah bawa ni. Ada, kenyataan rasmi ada. Boleh akses tengok. Sebanyak 2 juta. Saya tak tahulah berapa yang guna. Adakah 2 juta itu adalah untuk program Liga Perak Sejahtera sahaja ataupun sebagainya? Kalau ia berlaku, rakyat melihat seolah-olah ini satu pengkhianatan kepada amanah rakyat. Tatkala disuruh berjimat cermat, buka aircon suhu 25, contoh 24 jadi. 25, disuruh berbasikal, disuruh carpooling, tiba-tiba ada yang ambil kesempatan guna duit rakyat untuk program parti. Persoalan dia, kenapa pemuda UMNO? Apa lebihnya pemuda UMNO ini? Kenapa tidak melalui Persatuan Bola Sepak daerah-daerah yang rasmi di bawah PAFA? Yang berautoriti. Sepatutnya situlah gunanya. TT Serong boleh tanya sikit? Boleh.
Boleh ya? 5 minit lagi, saya ada 3 lagi. Tak apa. Alright, 30 saat saja saya guna. Boleh. Saya nampak Yang Berhormat Titi Serong keluarkan kenyataan di mana ada parti di mana ada dikatakan penyalahgunaan tentang perkara ini. Jadi saya hairan kenapa sebelum ni saya nampak ada usaha daripada sebelah pembangkang sana ada untuk usaha nak mewujudkan semula penyatuan ummah di manakah okey untuk nak berkawan semula. Yang Tetapi bolok ni yang mana? Kenapa ada usaha nak Yang bolok ni yang mana? Ha? Yang saya isu bolok ni yang mana? saya berkecuali. Penyataan muah itu isu lain. Terima kasih. Jadi kenapa kalau nak berkawan semula, kenapa sini bantai pula? Adakah ini adalah bercanggah? Ni awak ni tahu hati sebab tahu buat DAP ke ni? Bukan. Saya pemerhati saja, pemerhati. Okey. Jangan salah faham. Titi Serong. Terima kasih. Titi Serong Manjir masuk sikit. Saya nak ingatkan Yang Berhormat tinggal 4 minit saja. Terima kasih pada Ya, 4 minit. Boleh. Terima kasih Ditambah pada lagi Tuan 4 minit. Speaker dan sahabat saya Titi Serong. Saya juga cek maklumat ni dalam data. Isu dibangkitkan oleh Titi Serong isu tata kelola dan juga isu integriti. Ini bukan isu tentang permainan sentimen politik yang dibangkitkan oleh DAP tadi. Cuba untuk melaga-lagakan kami. Isu tentang dana rakyat dan wang rakyat. Saya baca di sini, juara akan membawa pulang RM15,000, manakala tempat kedua RM10,000. Tempat ketiga RM5,000. Sebanyak 720 pemain berusia antara 18 hingga 40 tahun beraksi pada kejohanan yang dianjurkan bersama Pemuda UMNO Perak. Katanya selepas Majlis Pelancaran Liga Bola Sepak Sejahtera di Hotel Kasharina oleh Datuk Muhammad Azhar Jamaluddin, Presiden PAFA. Isu dibangkitkan Titi Serong saya nak bertanya di sini. Adakah isu yang Titi Serong bangkitkan isu berkaitan dengan tentang tata kelola dan kewangan rakyat? Sebab kalau duit yang digunakan itu duit peribadi Menteri Besar ataupun dinyatakan ini duit peribadi beliau, jika itu tidak berbangkit di sini. Tapi kalau duit itu duit daripada kantong negeri, duit kerajaan negeri, diumumkan dengan secara terbuka, kemudian digunakan kepada satu pihak sahaja, adakah perkara itu dibenarkan dalam perkara ini? Dan satu lagi, Titi Serong yang Titi Serong bangkitkanlah, kenapa perkara itu dipaparkan dalam media? Kemudian seolah benda itu dibenarkan. Saya tengok sempat saya search tadi, saya tengok dalam Metro ada, dalam MG Perak ada, dalam Stratcom Penyelenggara ada, dan kenapa berani setahap itu? Dan kita mahu penjelasan di sini dengan jelas, duit itu duit kerajaan negeri ataupun duit peribadi Menteri Besar. Kalau duit kerajaan negeri, kena jelas sini berapa jumlah yang telah digunakan dan bagaimana boleh melibatkan satu entiti parti politik secara terbuka melibatkan kewangan kerajaan negeri. Terima kasih. Titi Serong. Baik, terima kasih Manjoy. Saya setuju. Saya juga nak bertanya, minta penjelasan tuntas daripada pihak kerajaan lah. Yang Berhormat tinggal 2 minit. Itulah 2 minit. Saya minta penjelasan tuntas daripada Yang Berhormat Esko belia ataupun Yang Berhormat Menteri Besar. Selesai isu tu. Terima kasih Speaker. Saya nak bangkit pula isu berkaitan dengan banjir. Untuk makluman, Parit Bunta 4 hari lepas, untuk bulan 4 ini saja dah berlaku kali kedua banjir kilat. Ni rakyat tengah marah ni. Rakyat tengah marah. Berlaku lagi untuk kali kedua banjir kilat yang memberi kesan buruk kepada terutamanya kawasan Taman Krian, Tambahan, Pekanbaru dan ada beberapa lokasi lagi lah. Saya nak maklumkan hasil daripada perbincangan, minta pendapat daripada yang pakar, sistem pemparitan di saliran di pusat bandar ini sebenarnya telah pun tidak lagi efektif untuk diguna dan dia perlu dinaik taraf. Dan saya dimaklumkan rupa-rupanya solusi untuk jangka panjang telah pun ada dan telah pun dibawa ke RMK 11 dan terbaru RMK 13. Cumanya belum menjadi projek keutamaan di pihak kerajaan. Jadi saya bimbang 20-30 perak sejahtera yang bakal kita masuk tak lama lagi ini, dia masuk tetapi imej Parit Bunta adalah imej yang ditenggelami oleh banjir. Maka saya nak tanya dan saya nak gesa kepada Yang Berhormat Esko, terutamanya PBT lah. Sejauh manakah solusi ini diambil dan bagaimana untuk atasi? Dan ini adalah solusi untuk jangka masa panjang. Dan saya nak sentuh juga dalam baki beberapa minit lagi. Jadi Speaker boleh tambah kot lagi 3 minit. Okeylah. Sila masuk perenggan terakhir.
Oh, 2 minit. Okey, itu solusi jangka masa panjang. Tetapi di sana ada solusi jangka masa pendek. Iaitu, saya difahamkan kalau di penduduk di Taman... Boleh sikit lagi? Dalam 3-4 minit lagi, betul? 2 minit. 2 minit, okey. Baik, untuk pengetahuan, untuk solusi jangka masa pendek ada. Kita ada solusi jangka masa panjang, kita mesti ada solusi jangka masa pendek. Untuk pengetahuan, di Parit Buntang ini, ada satu saliran besar yang utama yang digunakan pakai oleh kawasan industri, taman-taman krian dan juga pusat bandar. Iaitu saliran bersebelahan dengan KTM. Ini pernah saya bangkitkan pada sidang DUN yang lepas. Untuk pengetahuan, ada berlaku sedikit konflik berkaitan dengan parit ni. Bukan JPS yang selenggara, bukan MDK yang selenggara, tetapi yang selenggara adalah Perbadanan Aset RAC, Perbadanan Aset Kereta Api. Saya nak tahulah daripada pihak Yang Berhormat Esko sejauh mana usaha ini dibangkitkan kepada pihak RAC ini, Perbadanan Aset Kereta Api ini, sebab ini adalah puncanya. Orang Taman Krian Tambahan duk riuh kenapa tak selenggara parit. Parit besar semua ayak nak masuk sini, kenapa tak selenggara? Lebih 10 tahun tidak diselenggara, saya difahamkan oleh pihak RAC ini. Tetapi diambil alih oleh JPS, MDK. Terpaksa mereka ambil alih. Bila mereka ambil alih, di situ ada keluarkan kos. Bila mereka ambil alih pula, di sana mereka tidak boleh ambil alih secara sempurna, lengkap. Maka ia akan menyebabkan kesan rantaian juga yang menyebabkan hari ini masih lagi berlaku banjir kilat di kawasan tersebut. Rakyat tak faham pun RAC Perbadanan Aset tak faham. Dia faham JPS, MDK. Saya minta maaf lah kesian kepada pihak MDK. Isu longkang di pusat bandar semua orang tolak MDK. Sedangkan isu ini bukan berkaitan dengan MDK. Saya nak tahulah sejauh mana usaha Yang Berhormat Esko membawa isu ni ke pihak pusat. Supaya mereka ambil, bukan hanya memaklum, buat tindakan segera. Kita tak nak, ini bulan 4. Sepatutnya bulan ini bulan kemarau. Saya tak perlu pening dah pasal banjir. Tiba-tiba kita tak tahu, hujan lebat sejam banjir. Dan kita risau bila nak masuk bulan 10, 11, 12, benda ni akan berlaku dan berulang lagi. Jadi saya minta Yang Berhormat Esko, sejauh mana usaha ini telah dibawa, dan kalau perlu saya turun sekali pergi ke pejabat, saya sanggup turun. Kalau tak kuat lagi, saya sanggup turun bersama dengan warga Titi Serong untuk sama-sama kita pergi gempur sana pula. Minta mereka tunaikan hak kami, tanggungjawab mereka ini. Jadi sekarang itu sahaja daripada saya, Timbalan Speaker. Maka saya membawa suara hati rakyat negeri Perak menyuruh kerajaan agar meluruskan isu tata kelola, jaga elok kerajaan, jangan bazirkan duit. Tak lama dah, sekejap je lagi. Sampai masa insya-Allah kami ambil alih kerajaan ini akan terus. Muat turun aplikasi Harakah Daily untuk akses berita terkini.